boleh nak lawan. Kita tak boleh nak asut dia buat, alah, suara kau bersih je lah, tak payah salin. Dah dia memang didikan dia macam tu kot dari kecil. Kalau macam saya, ayah saya lah. Saya masih lagi kategori yang macam saya cerita pengalaman saya tu lah, pedal je kan. Tapi bila dah keluar ni, rasa macam tersentap lah pula. Kita sendiri dah mula, kalau nak solat tu, salin lah. Okey, selagi mana yakin. Ni kadang-kadang, memang, macam mana lah. Sebab kadang-kadang, dosa pahala ni antara kita dengan Tuhan kan. Tapi kan, jangan tipu saya lah geng. Jangan tipu saya lah. Sebab saya pun pernah juga terbuat macam itu. Kadang-kadang kita rasa dah kita terkeluarkan sikit mungkin najis ataupun air kencing kita. Contoh tak kisahlah bunyi dia nampak kotor ke apa, tapi ni cerita direct Tapi kita punya ambil mudah tu, ambil wuduk yakin, lah yang penting dah tutup aurat. Gitulah. Kadang-kadang banyak perkara-perkara begitu buat saya lah, buat saya tersentap sendiri tau. Tak lama pun. Satu waktu tu tak lebih pun 10 minit. Ya tak? Kalau dah dunia kita boleh kejar, contoh dunia kita boleh kejar, luangkan masa, pagi sampai ke malam tak ada hal. Snooker, mai. Sampai 5 pagi on. Sebenarnya tak ada pun salah pun kita nak buat aktiviti tu ke apa ke. Tapi kadang-kadang, bila sampai kita punya waktu solat kita tu, uish, terketar-katir malaikat. Begitu lah. Dan beli satu olive wheel ni 79. Terima kasih, semoga bermanfaat. Thank you tau. Okey, dan beli olive fish. Terima kasih A-Fish, semoga bermanfaat. Thank you. Kalau olive tu, dua-dua beli olive Kalau olive tu beginilah kalian, kita close up sikit beginilah dia. Dia color tak lembu sikit. Hijau tak lembu sikit. Bukanlah bunyinya nak kotor, tidak. Okey, dan kalau yang bertanya, bang kedut tak? Ya, kedut. Memang kedut, tapi kedutnya kedut-kedut manjah. Okey, alright. Siapa yang baru beli, yang baru kita mengenali antara satu sama lain, saya tunjukkan sekali contoh ataupun tutorial. Nanti saya buat video satu-satu tau. Sebenarnya, saya nak target hit 1,000 penjualan dulu, baru saya launching sebenarnya. Sebenarnya saya tak ada launching lagi tau. Betul. Saya tak launching lagi benda ni. Saya jalan live je dulu sebab kita nak tengok sambutan dulu. So, bila saya dah tengok sambutan macam ni, okay, kita terus letak kita punya sales target kita, 1,000 pertama, baru kita boost kita punya launching. Maksudnya launching dari segi video lah. Nanti dekat IG, kat Instagram pun saya tak tayang apa-apa. Kan? So, kalau cepat dapat saya punya target 1,000 penjualan tu, insyaAllah kita akan launching. Okay? Right. Jom. Sorry kalau saya tak baca komen. Ini caranya kalau korang nak lipat. Okay? Bahagi 2. Terutamanya pada yang baru beli tu, yang baru tahu tu. Bahagi 2. Bahagi 2 macam ni. Okay? Kemudian, bahagi 2 lagi. Kiri kanan. Maksudnya kiri kanan atas bawah, kiri kanan. Gitu je. Okay? Bahagi 2, kiri kanan, atas bawah, kiri kanan. Kemudian yang last tu korang gulung je. Tapi nak better gulungkan bahagian getah tu dulu ke dalam. Macam tu lah. So dia akan jadi macam gini lah. Okay? Yang ni korang masih nampak besar lagi sebenarnya. Boleh compact lagi. Okay? Boleh compact lagi. Tak ada apa-apa masalah. That's why saya cakap. Dia takkan boleh lari daripada kedut. Takkan boleh lari. Dia memang akan kedut. Tapi dia kedut manjah. Sebab korang kena ingat, kita masukkan dia dalam beg dia tau. Ni beg dia ni. Compact lah. Okay. Compact tu dari segi. Okay, ni poket baju Poket baju. Okay. Sizing poket natural boleh. Jangan poket-poket sendat tu kau nak try masuk, memanglah tak muat. Okay, ni contoh poket seluar. Masukkan. Okay, kalau jenis yang pakai seluar kargo tu boleh je letak kat bawah ni. Ataupun saja nak buat trend baru, asyik gantung lanyard, gantung kunci kereta je kan. Kita gantung kit semayang. Relax nanti saya keluar mana-mana saya begini je. Apa tu?
Macam mana nak pakainya? Okey, jom saya keluarkan balik.